guys, di video yang lepas aku ada buka cover kepala Y15 aku ni geng untuk tukar lampu. Untuk keluarkan lampu daripada inner ni kita kena buka dua klip atas ni dan satu skru belah bawah lampu tu. Bila dah buka dua klip dan skru tu, korang tarik je lampu tu daripada inner kepala tu geng. Terus boleh keluar, senang je. Ini keadaan lampu zipat aku yang lama. Ini lampu zipat yang jenis smoke. Elok je geng, tapi cuma kita nak tukar cita rasa baru. Sekarang ni tinggal nak masuk lampu yang baru ni dekat cover inner ni geng. Itu pun tak susah juga. Macam mana korang buka, macam tu lah korang pasang balik. Dan bila nak pasang lampu tu, jangan lupa pasang balik semua klip dan skru tu geng. Kalau tak, nanti tengah bawa tercabut geng. Makan modal. Selepas kita dah pasang semua klip tu, kita jangan lupa pula ikat skru tu ketat-ketat supaya lampu tu tak tercabut. Lepas dah ikat skru semua, baru boleh pasang kat motor. Tapi proses pasang kat motor ni aku tak tunjuk sebab proses dia sama macam mana masa nak buka inner kepala ni. Dan nak pasang balik macam tu je lah. Sebelum nak pasang cover set kepala, aku nak try start dulu, nak tengok lampu tu menyala ke tak. Kalau tidak nanti kena buka balik geng. Ayah, Alhamdulillah menyala pun. So kita boleh continue untuk pasang cover set kepala. Dah siap geng. Macam muka transformer yang jahat tu, garang habis. Yang pakai kabel tag tu korang abaikan sebab inner aku dah renggang. Sementara nanti aku akan tukar inner baru. Yang ni tahap kecerahan di waktu malam dan aku akan cuba bagi high beam. Terang geng. Rasa-rasa lepas ni apa yang patut aku tukar dekat motor aku ni? Cuba komen.